Satu biji tak nenas sudah 20 kalori. Kalau aku makan semperit, satu tu 40 kalori. Lepas tu tambah dengan cornflake, satu pun dah 80 kalori. Banyaknya. Habis nak makan berapa banyak sehari kalau macam 50 kalori? Hai, saya nutritionist Rina. Hari ini saya nak sharekan kepada anda 5 tips makan secara sihat semasa Aidilfitri. Yang pertama, hadkan pengambilan air manis dan berkarbonat. Kalau hari tu dah beraya 10 buah rumah sanak saudara, takkanlah 10 kali nak minum teh tarik dengan sirap kan? Kalau saya mungkin tak ada masalah sangat. Ni parents korang yang ada kencing manis tu, ingatkanlah diorang. Yang kedua, makan dalam kuantiti sedikit. Biasa time raya ni, kebanyakan rumah sama je menu dia. So, kita buat rasa-rasa je lah. Saja nak bandingkan rendang Kak Nak dengan Kak mana lagi sedap. Kalau first rumah dah makan kenyang-kenyang, tak dapatlah nak merasa yang lain. So, makan dalam kuantiti sedikit, lagi bagus letak dalam piring kecil tu. Yang ketiga, ziarah ketika waktu makan. Contoh, rumah first pergi time lunch dan minum petang. Rumah ketiga makan malam. Lepas tu cukuplah sekadar makan ringan sahaja. Tips ni penting tau untuk elakkan kurang terlebih-lebih kalori intake pada hari itu. Yang keempat, awasi berat badan anda. Mesej ini saya tujukan kepada siapa-siapa yang on diet. Sebenarnya, it is okay untuk makan je first and second Syawal. Anggap je lah macam cheat day korang. Tapi, ni kalau sebulan raya, sebulan tu lah korang melantak cheat month konon. Minta maaf je, tahun depan je lah korang diet macam tu. Yang kelima, jangan lupa pengambilan sayur dan buah. Macam kita perhati, most of hidangan raya kita memang tinggi dengan karbohidrat, protein dan lemak. Rajin-rajinlah korang hidangkan sayur, ulam dan buah-buahan. Nak lagi bagus, korang boleh amalkan Gas Go. Minuman botani probiotik ini boleh ambil sebelum paraan sebelum tidur. Tak adalah sebelit aja. Kenapa tips ni tak strict sangat Biasanya suruh kurangkan makan lah, tak boleh makan kuih banyak sangat lah. Ni dia suruh makan lagi adalah ni kan bulan Syawal, bulan kemenangan kita. So kita enjoy je dengan rezeki yang ada, dengan syarat berpada-pada. Islam itu kan sederhana. Mesej ini khas daripada Farmasi Kaisar. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.